Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So kita ada benda baru lagi. Embernick kan, selepas dia diam berapa lama, lepas tu dia continuously dia update barang-barang baru almost setiap bulan ni. Tak sampai sebulan dia dah announce satu benda lagi, iaitu ini dia RG35XX Pro guys. Dia Pro Edition. So kita nak tengok apa yang Pro-nya kat sini. Jom. Okay, what's up guys? So inilah dia RG35XX Pro. So basically RG35XX Pro ni dia sambung daripada RG35XX yang tahun lepas tu, which is 2024. Tapi dia datangkan dengan edisi Pro, dia buat pembaharuan sikit. So kat sini dia masih mengekalkan lagi 4:3 ratio display screen. Dan boleh main game sampai ke Dreamcast, PS1, Nintendo 64 dan semua platform yang lain lah. Kita tengok kat sini. Warna yang kita ambil adalah warna transparent teal. Dia datangkan dengan 3 warna iaitu putih, hitam dan teal. Teal ni hijau lah kot. Bagi saya yang tak pandai warna sangat ni. Kotak dia sama juga, which is kotak hard case. Jom kita unbox. Okay. So basically kalau kita buka macam biasa, yang memang saya sentiasa puji Embernick yang ni lah. Dari segi packaging dia memang sangat-sangat kemas. Dia masih ada lagi layer EVA foam atas ni untuk sebagai extra protection. Ini warna dia guys. Nampak tak? Comel tak warna dia? Cantik. Saya memang sangat-sangat suka warna ni. Sebabnya apa? Lagi saya tunjuk. Kebanyakan design yang lain yang saya ada, banyak dah yang transparent. Dalam box ni juga dia bagi USB Type-C untuk charging. Ada juga ini manual. Okay. So basically itu saja. Dari segi first impression tu, bila kita pegang tu, korang akan rasa dia masih menggunakan hard plastik yang very good quality plastik lah. Dia tak ada, korang tak rasa macam cheap plastik. Memang rasa plastik tu tebal, elok. Button press dia rasa sedap juga. Okay. So kenapa saya ambil warna hijau ni dan bukan warna hitam dan putih? Sebab warna hitam dan putih sudah ada banyak dah device yang colour itu. Embernick macam korang tengok. Sebelum-sebelum ni saya unbox, saya ada dah colour putih. Beberapa device colour putih. Beberapa device colour hitam juga. Saya ambil transparent pula sebab saya nak naikkan, banyakkan lagi koleksi transparent. Which is yang ni. Yang ni. Ini RG40SXV yang lama. Dan juga RG557 saya. Dan RG40SX saya. Yang tu ada saya tengah charge macam tu. Okey, bentuk dia korang boleh tengok. Bentuk dalam bentuk vertical kat situ. Di mana skrin bahagian atas dan button semua di bawah. Dan actually Embernick pernah kata yang device yang berbentuk vertical ni adalah one of the best seller dia orang lah. Okay. So dekat sini korang boleh nampak ada D-pad atas bawah. Okay, button dia. Tinggi dia not bad. Kat sini ada button menu macam biasa. Start and slide. XY button. Colourful. Dan juga kat sini ada. Nampak tak? Inilah analog untuk korang. Okay, analog stick kat sini diorang tambah. Sebabnya sesuai untuk orang yang hanya nak beli satu device saja. Okay. Dia tak nak beli banyak-banyak device. Dan selain dia nak main game PSP, game Boy, GBA apa semua, mungkin dia nak main game PS1 dan Dreamcast dan dia memerlukan joystick. Sebab itulah gunanya joystick ni kat sini. Okay, dari segi otak dia pula. Dari segi otak dia didatangkan dengan H700 chipset, which is the 4-core. Datang dengan RAM yang sama macam dulu. Okay. Skrin dia pula dalam bentuk 3.5 inch IPS. Full view OCA illuminated display. So view dia dalam 640 darab 480 lah. So memang perfect display untuk korang nak main Dreamcast, PS1, Nintendo 64, Game Boy dan sebagainya. Dari segi bateri pula, oleh sebab dia didatangkan dengan 64-bit Linux, bateri didatangkan dengan 3200 mAh yang boleh tahan lebih kurang dalam 7 jam lah kalau main biasa. Dari segi connection pula, dia datangkan dengan Bluetooth 4.2 guys. So korang boleh connect controller apa semua guna Bluetooth, ataupun korang nak sambung wire pun boleh juga sebab dia ada wire atas ni. Jadi kita tunjuk kat awak. Kemudian dia ada HDMI connection to TV kat sini. Direct connection to TV boleh. Ada vibration motor yang akan vibrate game ni, device ni bila korang main. Wi-Fi online pairing di mana korang boleh bermain certain game bersama-sama. Ada limitation dia lah, which is ROM kena sama, device tu pun version kena sama. Lepas tu korang boleh main sama-sama on the other device together dalam satu Wi-Fi. Dan juga korang boleh guna Wi-Fi tu untuk main Moonlight Streaming, which is Moonlight Streaming korang main game PC dalam sini.
dari segi UI dia pula, Anbernic masih mengekalkan UI yang sama di mana dekat depan dia ada nampak Game Room, RetroArch, App Center, Favorite, History, Search, apa semua setting ni. Dan dekat sini, boleh kata UI dia bagi saya, ni antara UI yang bagi saya agak senang sebab semua ni ada kat depan ni. Kalau kata App Center ni je, korang kena masuk, lepas tu korang tengok app-app ni ada. Siap ada ni nampak ni. Willy lagi. Untuk apps yang ni pula, macam biasa kalau korang tengok kat sini, dia ada bagi, sorry lah, saya pakai background yang tak sesuai. Ni yang paling penting. Rexel HQ Game Downloader. So kalau katalah korang nak download ROM yang lain, memang korang boleh pergi kat sini je, connect to internet, no problem. Untuk saya beli, ini nampak ni. Dia datang dengan 64GB SD card. Okay. Alright. So, habis bercakap pasal tu, jom kita nak tengok sikit rupa bentuk-bentuk dia. Korang nampak kat sini, plastik kualiti dia memang keras elok. Button dia pun memang sedap, smooth, elok. Bahagian tepi ni macam biasa ada dia punya volume rocker button. Kat atas ni ada HDMI. Ni nak cucuk kalau korang nak pakai wire headphone. USB on the go dan juga USB ni korang boleh letak untuk controller. USB Type-C tau. Dekat sini ada reset button. Ada on off button. Kat sini satu lagi korang nak letak dua SD card. Macam biasa semua device dia kebanyakan dia memang dia letak dua slot SD card. Bahagian belakang pula. Okey, korang nampak bateri kat bahagian dalam tu. Sini R1, R2, L2 dan L1. Okey, sekarang saya nak buat satu perbandingan. Okey, kalau kata device yang paling latest sebelum dia ni is actually RG40SXV yang saya dah review sebelum ni. Dari segi screen size memang betul dia lagi kecil. Okay, dari segi ketebalan pula lebih kurang sama saja. Nampak tak kat situ? Dari segi button belakang pun sama juga guys. Dari segi bateri pun sama 3200 mAh. Tapi dari segi nak simpan dalam poket, yang tu memang betul-betul depends on poket korang lah. Setengah orang kalau poket besar dia akan go for RG40SXV. Kalau poket dia kecil, yang ni lah lagi senang bawa. Ataupun lagi senang bawa yang ni. Nampak tak? Tapi yang ni dia unik dia sikit sebab dia boleh lipat. Tapi kalau kata korang tengok dari segi dia punya analog button dia agak kecil. Kalau kata korang tengok analog button dekat RG40SXV dan juga RG35SX Pro, korang akan nampak sedikit perbezaan di mana. Nampak ni. Ketinggian dia. Okay. RG40SXV analog dia lebih menonjol tinggi sikit berbanding dengan RG35SX Pro di mana analog design dia tenggelam ke bawah. So, bila dia buat macam ni, bermaksud kalau kata korang masuk ke poket, katalah let's say korang tak ada, apa orang panggil tak ada casing. Okay, korang masuk ke poket, dia takkan tersangkut. Kalau yang ni, saya pernah ada isu dengan RG Cube. RG Cube dia punya ni tinggi sangat. Di mana bila saya letak terus dalam poket, dia boleh tercabut. Dia punya analog button ni. Untuk RG Cube saja. Tapi untuk yang ni saya rasa takkan ada masalah tu sebab tengok. Dia punya penyambung dia pun pendek saja. Dia punya kepala ni. Dan dia tak perlu tinggi sangat sebab aim gaming focus dia sampai Dreamcast, PS1 macam tu je. Which tak guna banyak sangat. Yang ni untuk movement apa semua. Tak banyak benda yang saya boleh cerita pasal benda ni. Kecuali apa yang dia bawa is just dia tambah ni je, dua ni. Yang lain otak dia semua sama. Dan untuk mana-mana retro device yang ada dekat satu dunia ni lah kan. Dan especially untuk Anbernic brand, it all comes down to size dan juga design yang mana korang suka lagi. Ada orang suka design vertical, ada orang suka design yang macam ni, yang style ikut GBA lama. Ada juga yang macam ni, GBA yang lama satu lagi. Ada juga yang suka horizontal. Dan ada juga yang suka screen besar. So betul-betul depends on you guys. Macam saya, saya memang saya terus terang saya kata saya peminat Anbernic. Saya jenis yang kalau saya minat satu brand tu, saya akan continuously support lah. Kecuali saya tak ada bajet. Okay. So, untuk device yang macam ni, untuk saya, apa yang saya akan main adalah mostly game, GBA dan maybe a bit of Dreamcast. Kalau kata game lain, PS1 apa semua tu, mungkin saya tak berapa main lah sebab saya tak banyak game PS1 yang saya betul-betul suka main. Untuk game PS1 mungkin saya akan pakai device yang besar sikit. Saya banyak main kat sini.
Okay. Sebab biarpun dia hanya satu je, tapi game yang saya main tu tak memerlukan saya pakai satu lagi. Ni kelemahan RG40XLV tau. Kalau korang nak main game PS1 yang menggunakan 2 analog stick, korang tak boleh main. Itu satu kelemahan yang utama. Korang boleh guna ni untuk bergerak saja. Untuk yang ni, kalau kata game tu dia menggunakan kamera ke apa, korang boleh guna yang ni. Okay, game yang kita nak test sekarang ni adalah game PSP, which is Ridge Racer. Kita nak tunjuk capability dia. Korang tak perlulah nak main game yang terlalu berat sangat ke apa ke. Macam saya kata, game PSP, kalau kata H700 ni, kalau nak main God of War, tak ada masalah. Cuma kalau kata animation terlalu tinggi dalam God of War, dia akan lagging sikit. Sebab tu kalau game-game yang power, saya suggest better beli device yang lagi power lah. So, graphic quality dia which is okay. Tak teruk ke apa ke. Memang sedap elok. Nampak smooth. FPS pun nampak cantik. Mungkin ada sedikit. Tak ada lah lagging kat situ rasanya. Sebab animation pun tak banyak sangat. Sebab untuk game PSP Ridge Racer ni, dia tak ada banyak entity yang dia kena spawnkan apa ke. So tak lagging. Macam kita buat drift ni. Sekarang kita nak main game PS1. Untuk game PS1 saya pilih Tekken 3 lah. Yelah, kalau korang dulu mesti korang main berulang-ulang game Tekken kan. Tambahan pula kalau korang pergi arcade, Tekken antara game wajib yang korang mesti mainnya. Kalau korang tak main ke, mungkin korang punya zaman kecil tu lain sikit lah. Tapi nak buat combo saya tak pandai lah. Lupa dah combo macam mana. Zaman dulu kita type, menang Alamak, senangnya. Macam mana nak buat combo kan? Korang tahu tak buat combo? Okay, untuk game seterusnya, untuk game Dreamcast, saya pilih untuk main Marvel vs. Capcom 2. Yelah, ini antara game favourite saya. Kalau kata korang memang follower saya yang daripada dulu sampai sekarang, korang tahu, saya biasa sebut yang game ni adalah game favourite saya. Alah, tak kena. Okay, untuk seterusnya saya nak tunjukkan game Game Boy. Kalau korang pasang kat sini, bila kita guna RetroArch, dia ada overlay kat atas ni. So, nampak cantik. Nampak macam kata korang main betul-betul Game Boy zaman dulu-dulu lah kan. Nampak tak betul dia? Saya ada bateri semua kat sini. Untuk game GBA ke Game Boy apa semua ni memang sangat smooth. Macam saya kata lah. Untuk game yang berat-berat PSP dan PS1 tu, mungkin korang akan rasa benda tu. Oi, mati. Beli Apple je ke? Loh. So anyway guys, macam kita nak cerita pun lebih-lebih pun sebenarnya device ni terpulang kepada korang sama ada korang nak bentuk macam mana, either vertical atau horizontal. Dan untuk device yang ni saya rasa sedap pegang di tangan, kecil elok. Mungkin saya akan guna untuk main game GBA lah mostly. Untuk game PS1, DC apa semua tu, screen size dia memang sangat elok. Sebab apa? Sebab macam TV kita zaman dulu-dulu kan TV kotak dulu kan. So dia pilih untuk nak bawa bentuk tu ke sini. Sebab kalau kata 40SX-V ni dia agak orang kata vertical sikit. Dia lebar sikit. Jadi untuk yang ni dia betul-betul sama screen size dengan TV kotak zaman dulu-dulu tu yang korang main PS1 apa semua tu. That's why Benny mungkin dia decide untuk bawa datang balik semula. Naikkan balik ke device ini, which is RG35XX Pro. So jadi guys, itulah cerita dia. Kalau kata korang ada apa-apa, korang nak tanya soalan apa-apa, tulis je kat bawah tu, saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Dan juga saya memang tak sabar-sabar nak tengok RG Slide yang baru yang ni. Nanti akan dilancarkan tak lama lagi saya dengar. So anyway, thank you very much for watching. Jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share. Jom!